Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada barisan panel penilai yang dihormati serta rakan-rakan penyelidik sekalian. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan hasil penyelidikan yang bertajuk Penguasaan Matematik Mempengaruhi Kemahiran Sains Komputer Pelajar Asas 3 Digital Innovator Program DIP di Kolej Permata Adpintar Negara UKM. Jadi kajian ini dijalankan berasaskan keperluan untuk memahami sejauh mana kemahiran asas matematik menjadi paksi utama kepada penguasaan teknologi dan sains komputer dalam kalangan pelajar pintar berbakat. Okey, beralih kepada latar belakang kajian. Jadi menjelang era revolusi industri abad ke-21, pendigitalan berkembang pesat dan menjadi literasi sains komputer serta kemahiran komputasional sebagai elemen teras. Pelajar bukan sahaja dituntut untuk menghafal teori, malah perlu mahir dalam reka bentuk pengaturcaraan, penganalisisian data kompleks dan penyelesaian masalah logik. Namun secara fitrahnya, sains komputer tidak mampu berdiri sendiri tanpa ditunjangi oleh kecekapan matematik. Matematik menyediakan kerangka pemikiran logik, numerik dan aljabar yang menjadi nadi kepada pembangunan algoritma. Di Pusat Permata Adpintar Negara UKM, menerusi kerjasama strategik dengan MDEC, Digital Innovator Program DIP diwujudkan bagi memacu pendidikan STEM berprestasi tinggi. Kajian ini meneliti kebergantungan simbiotik tersebut. Dalam sorotan literatur, pemikiran komputasional ataupun CT diiktiraf sebagai literasi asas abad ke-21 yang setara dengan membaca, menulis dan mengira. Mengikut kerangka Brennan and Resnick pada tahun 2012, CT merangkumi 3 elemen utama iaitu konsep komputasional, amalan komputasional dan perspektif komputasional. Kajian-kajian terdahulu membuktikan pelbagai kaedah berkesan untuk memupuk CT. Antaranya termasuk penggunaan platform digital seperti e-Scheramika, pendekatan konstruksionis dengan GeoGebra, aktiviti tanpa beranti atau unplug bagi mengurangkan beban kognitif, serta penggunaan robotik pendidikan yang dibuktikan berasas dapatan meta-analisis oleh Hong pada tahun 2024. Terdapat konsensus empirikal yang kukuh bahawa penguasaan matematik bertindak sebagai prasyarat kognitif penting dalam sains komputer. Kajian Kefli-Weber pada tahun 2004 serta Bennetson dan Kasperson pada tahun 2005 membuktikan bahawa pencapaian matematik merupakan peramal paling kuat terhadap kejayaan pengaturcaraan. Selain aspek teknikal, faktor efektif seperti kreativiti dan keberkesanan kendiri turut memainkan peranan. Walau bagaimanapun wujud cabaran persepsi di mana setengah pelajar menganggap matematik terlalu abstrak dan terputus daripada amalan IT dunia sebenar. Kerangka pedagogi moden seperti ITM atau RPF dan pembelajaran hybrid berasaskan kompetensi dianjurkan untuk mengatasi masalah ini. Okey, bagi objektif dan persoalan kajian. Okey, bagi objektif kajian dahulu. Okey, penyelidikan ini dijalankan bagi mencapai 4 objektif utama, iaitu pertama sekali mengenal pasti tahap penguasaan matematik dalam kalangan pelajar asas 3 DIP di Kolej Permata Adpintar Negara UKM. Kedua, mengenal pasti tahap kemahiran sains komputer dalam kalangan kohort pelajar yang sama. Yang ketiga adalah menganalisis hubungan korelasi di antara tahap penguasaan matematik dengan tahap kemahiran sains komputer pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah menilai sejauh mana penguasaan matematik mempengaruhi kemahiran sains komputer pelajar tersebut. Dan bagi persoalan kajian, yang pertama sekali adalah apakah tahap penguasaan matematik dalam kalangan pelajar asas 3 DIP di Kolej Permata Adpintar Negara UKM. Seterusnya, apakah tahap kemahiran sains komputer dalam kalangan pelajar tersebut? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap penguasaan matematik dengan kemahiran sains komputer pelajar? Dan yang terakhir sekali, sejauh mana penguasaan matematik menyumbang kepada tahap kemahiran sains komputer pelajar? Bagi menjawab persoalan korelasi, hipotesis satu dibina seperti berikut, iaitu hipotesis null, H null, tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara tahap penguasaan matematik dengan kemahiran sains komputer dalam kalangan pelajar asas 3 DIP. Dan bagi hipotesis alternatif iaitu HA,
terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara tahap penguasaan matematik dengan kemahiran sains komputer dalam kalangan pelajar asas 3 di IP. Bagi menilai aspek pengaruh pula, hipotesis 2 dirangka seperti berikut, iaitu bagi hipotesis null, tahap penguasaan matematik tidak mempengaruhi atau menyumbang secara signifikan kepada tahap kemahiran sains komputer pelajar asas 3 di IP. Dan bagi hipotesis alternatif, tahap penguasaan matematik mempengaruhi dan menyumbang secara signifikan kepada tahap kemahiran sains komputer pelajar asas 3 di IP. Okey, kajian ini mengaplikasikan reka bentuk kuantitatif berasaskan kaedah tinjauan deskriptif dan korelasi. Sampel kajian ini terdiri daripada 40 orang responden asas 3 di IP yang dipilih menggunakan teknik persampulan rawak berstrata mengikut jantina dan tahap grade. Instrumen dikumpul melalui analisis dokumen, pencapaian grade pentaksiran 10 dan set soal selidik 65 item. Kajian rintis ini ke atas item skala Likert menunjukkan nilai ketekalan dalaman Froberge alpha yang amat tinggi, iaitu 0.922, sekaligus membuktikan kebolehpercayaan instrumen yang sangat cemerlang. Merujuk kepada profil demografi 40 orang responden, dari segi jantina 70% adalah pelajar lelaki, iaitu 28 orang, dan 30% adalah pelajar perempuan, iaitu 12 orang. Dari segi masa belajar kendiri di luar kelas, majoriti pelajar memperuntukkan kurang daripada 1 jam sehari untuk matematik, iaitu 52.5%, dan sains komputer 55%. Ini mencerminkan keupayaan kognitif tinggi pelajar, pintar berbakat yang mampu menguasai subjek dalam masa pembelajaran yang efisien. Hasil analisis grade pentaksiran 10 menunjukkan pencapaian yang sangat cemerlang bagi kedua-dua subjek. Dalam matematik, sebanyak 82.5% pelajar mendapat grade A ke atas, iaitu A+ 10%, A 30% dan A- 42.5%. Dalam sains komputer, sebanyak 77.5% pelajar mencapai grade A ke atas, iaitu A+ 5%, A 30% dan A- 42.5%. Dapatan ini mengesahkan bahawa kohort pelajar asas 3 di IP mempunyai asas penguasaan akademik yang amat kukuh. Bagi menjawab ujian inferensi 1, ujian korelasi rank Spearman telah dijalankan kerana data pencapaian adalah berbentuk ordinal, iaitu grade. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan korelasi positif yang signifikan pada tahap sederhana antara grade matematik dan grade sains komputer dengan nilai 0.362 dan nilai P iaitu 0.022, iaitu P lebih rendah daripada 0.05. Keputusan ini secara rasmi menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif, sekaligus mengesahkan kewujudan hubungan korelasi yang sah secara statistik. Bagi ujian inferensi 2 mengenai pengaruh dan sumbangan, pegali penentuan mendedahkan bahawa penguasaan matematik menyumbang sekitar 13.1% variance terhadap kemahiran sains komputer. Nilai significance P iaitu 0.022 membuktikan pengaruh ini adalah sah dan bukan berlaku secara kebetulan. Hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini mengukuhkan prinsip bahawa matematik bertindak sebagai prasyarat fundamental, manakala baki variance dipengaruhi oleh faktor lain seperti kreativiti digital dan pendedahan teknologi. Dapatan persepsi pelajar berskala Likert turut menyokong analisis inferensi. Nilai min tertinggi dicatatkan oleh kenyataan logik matematik penting dalam reka bentuk algoritma, iaitu min 3.65 dan sisi hampir awal iaitu 1.03. Nilai min terendah pula adalah pada kenyataan saya menghadapi kesukaran dalam sains komputer kerana kelemahan matematik, iaitu min 2.72 dan sisi hampir awal 1.18. Nilai yang rendah ini selari dengan profil sampel yang mempunyai asas matematik yang cemerlang. Secara keseluruhan, korelasi positif pada tahap sederhana iaitu 0.362 mencerminkan realiti akademik yang lebih kompleks. Matematik terbukti berfungsi sebagai pemangkin kognitif untuk penyelesaian masalah dan pembinaan algoritma. Walau bagaimanapun, bagi pelajar pintar berbakat,
Kecemerlangan sains komputer turut digerakkan oleh faktor pengantara lain seperti daya kreativiti, keberkesanan kendiri, pengaturcaraan dan pengawalan beban kognitif. Berdasarkan dapatan ini, dua cadangan utama dikemukakan, iaitu mempelbagaikan pendekatan pedagogi bersepadu, iaitu memperkasakan pedagogi rentas kurikulum yang menggabungkan aktiviti unplug bagi membina logik dan plug bagi latihan praktikal pengaturcaraan. Pelajar memberikan penilaian tinggi terhadap pelbagai kaedah pengajaran pensyarah, iaitu min 3.70 hingga 3.93. Dan yang kedua, peluasan akses sumber pengajaran digital, menyediakan akses kendiri kepada sumber digital, iaitu kecerdasan buatan AI, dan platform robotik bagi merapatkan jurang pembelajaran. Dan min yang diperoleh 3.83 hingga 4.0. Sebagai kesimpulan, kajian ini berjaya membuktikan bahawa penguasaan matematik mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kemahiran sains komputer pelajar asas 3 DIP di Kolej Pemata Adbintan Negara UKM. Setinggi-tinggi banggaan diucapkan kepada Pusat Pemata Adbintan Negara UKM atas sokongan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya dengan sukacitanya membuka ruang pada barisan panel bagi sesi soal jawab dan perbincangan, dan mungkin boleh di-email kepada email yang tertera. Sekian, terima kasih.